Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya tengah check bateri Z15 GT ni. Dah buka dia pun boleh kata kalau baru-baru kita yang nak buka bateri ni rasa macam susah berbanding motor lain lah, susah sikit lah, tak ada banyak. Itulah kita kena buka skru 33 ni kan. Cover 33 ni, skru ni 1, 2, 3 kan, barulah kita boleh buka bateri dia. Bawa keluar bateri dia. So ni bateri dia. So tadi sebab Z15 GT ni ada juga isu yang bateri yang problem kan. Saya buka, saya nak tengok kondisi bateri ni lah. Setakat saya tengok ni dari segi tarikh marking bateri ni, dia start daripada 2024 untuk marking dia punya tarikh jangka hayat bateri ni kan, dan 2025. Tapi dia tak tanda pun bila bateri ni tarikh dikeluarkan. Tapi tak ada. Itulah. Tapi saya tengok kondisi bateri ni elok lah lagi kan. So elok lah, saya cuma just ketat-ketatkan balik lah. Ketat, tengok dia punya ni skru ni. Setengah tu kedai dia tak ketat kan. Tak ketat. Ni pun dah okey dah ketat. Dia tak ketatkan skru ni setengah tu. Bateri problem, tak ada voltage, motor kadang-kadang mati kan. Sebab ada juga case issue. Tu dia check balik bateri rupanya. So bateri ni dia masukkan balik dekat slot ni. Dia ada housing dia, tempat nak masuk dia. Okey. Dah kita masukkan ni, dia masuklah. Kan? Dan kita kena jaga-jaga jugalah. Kadang-kadang klip ni terkeluar dia punya, untuk kita nak rapatkan skru balik kan, nak masukkan skru balik, nak ketatkan balik, dia longgar kat sini lah. Dia dah ni, kita kena kepit bagi dia senang lah. Nanti dia tak turun, dia jatuh dah ni. Dia ada 3 kan, atas 1, bawah 2. 1, 2 jadi kes bising sekampung kan. Sebab kadang ada kedai pun dia kecoh juga. Ada juga dengan kata dia masuk bateri yang lama kan, yang dah pakai dah. Ni tu dia jatuh balik. Susah dia ni. So kita kena, saya nak kepit dah, guna plier kejap. Dulu ingat saya main air bah, air banjir kan, sampai ke parah ni, memang kena bateri. Saya tak dan tunjuk tadi yang kotor bahagian dalam ni, dah saya dah cuci dah. So memang tak ada macam orang kata apa problem lah, walaupun anda naik kena air bah kan, air banjir. Kita masukkan yang atas dulu, kunci yang atas dulu kan. Dia memang susah sikit, tapi buat macam mana, kita kena try jugalah. Masuk ni kat kawasan ni, ni semua lampu ke apa, meter tak menyala ke kan. Ni fuse ni rosak, dia bagi juga yang spare. Kena tengok dia punya ni nombor ni. Yang ni sama yang ni, ni spare lah ni. Selalunya yang ni spare lah kan. Yang ni spare untuk ini, yang ni spare untuk 3 ni. Ni spare. Selalunya macam tu lah kan. Okey. Dan dia pun duduk dekat sini. Lepas tu kita katuk punya cover dia, dudukkan dia. Lepas tu barulah kita pasang dia punya cover ni kan. Macam tu je. Dan skru kat sini. Okey, yang ni sebelum tu saya nak tunjuk dulu. Kalau anda nak adjust kelas, anda boleh tengok dalam video saya sebelum ni kan, dekat kawasan ni. Setengah kalau bawa kelas tu, awal-awal bawa senang mati lah, motosikal senang bawa mati, enjin mati kan. Dia adjust kelas ni bagi sedang-sedang kesesaan anda. Tidak ni dia tengah-tengah ni, saya adjust atas sikit, okey lah kan. Okey guys, saat kita dengar bunyi air filter tu, jom.
Tak skor. Dia nak kotak tu. Ni. Tu. Tengok filter lain. Ni yang filter head dia punya. Dia punya. Oh, dia jual dah tu. Shopee ke apa? Shopee. TikTok RM50 dia dapat voucher. Ada ni. Ada rasa. Pick up.